Macam mana kita nak top up Touch and Go e-wallet dengan menggunakan Reload Pin? Reload Pin Touch and Go e-wallet kita boleh beli di kedai seperti di 7E ataupun boleh beli secara online. Mula-mula sekali, tekan butang Add Money dan pilih e-wallet balance. Pilih Reload Pin dan masukkan nombor PIN yang kita beli. Sekarang, kita kena pilih sama ada transfer payment ATM withdrawal ataupun payment at shop only. Sekiranya kita pilih yang atas, duit yang kita ada, kita boleh transfer duit tersebut ke akaun lain seperti akaun bank. Tapi, kita akan dikenakan cas sebanyak 1%. Sekiranya kita pilih yang bawah, duit dalam Touch and Go hanya boleh digunakan untuk buat pembayaran di kedai dan dalam aplikasi Touch and Go saja. Okey, itu sahaja video pada kali ini. Kalau korang nak dapatkan lebih banyak video berkaitan dengan Touch and Go e-wallet, korang boleh komen dekat bawah. Bye-bye.